Saya minta lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau potong suntingan tentang Palestin dan dia tuan-tuan tak mau kawal komen, saya akan minta admin saya minta turunkan. Saya dah beritahu dengan Arif, tuan-tuan, dia jadi sana tau. Bila seorang masuk maki dia, saya tak balas, tapi orang lain akan balas. Jadi saya tengok dalam page tu, tuan-tuan tak jaga, maki hamun sampai mak ayah apa hal. Jadi tuan-tuan pemilik kandungan, tuan-tuan ambil suntingan saya tak marah. Tapi tuan-tuan membiarkan bahagian komen tu telah merosakkan perhubungan semua orang. Jadi malam ni saya dah beritahu dekat Arif, mana-mana page yang ambil kandungan saya, lepas tu dia biar dekat bawah tu orang berbalah, minta dia turunkan. Kata ada kita adu pada FB, kita adu pada TikTok, TikTok akan turun tutup akaun tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena ambil tanggungjawab lah. Kadang-kadang tuan-tuan nak trafik tinggi, tuan-tuan ambil bahagian yang saya cakap kontroversial, lepas tu tuan biar orang berbalah dekat bawah tu dengan mengharapkan algoritma tu bagi dekat tuan-tuan trafik. Tak boleh buat macam tu. Itu bukan cara dia. Saya memulakan TikTok ni dengan penuh menjaga komen. Orang dulu saya ban lagi, masuk pun saya ban, komen tak elok semua saya ban. Sebab tu saya tak banyak posting. Sebab kami sibuk dalam pekerjaan. Kalau kita posting bahan, Arif nak kena tengok komen. Jadi kita banyak buang masa untuk cover komen. Sebab tu saya tak pernah naik posting di TikTok kecuali waktu saya belayar dengan Sumut. Kandungan harian ni saya bagi dalam live ya. Baguslah tuan-tuan ada ihsan rakam lepas tu sebarkan. Tapi tuan-tuan sebarkan dalam keadaan yang mana tuan-tuan tak kawal komen. Jadi saya tengok ada satu page tadi, orang tu masuk, duk pelekeh Sumut, masuk geng ni maki lagi, barua lah apa semua. Saya tu itu bukan perkataan yang elok. Kita nak bincang Palestin ni, kita letak apa benda, perbincanglah dengan elok. Tak guna bersifat terbuka dengan membiarkan maki hamun. Bukan budaya kita. Itu bukan bersikap terbuka tu. Itu bersikap bodoh. Kita buka komen bagi orang maki hamun, lepas tu kita nak menggunakan, kena bersifat terbuka lah bang. Kena membenarkan semua orang memberi pandangan. Pandangan ni datang pada akal yang waras. Sama ada seorang tu mencela saya ataupun membela saya dengan maki hamun, itu dah kira tak betul dah tu. Tuan-tuan pastikan, tuan-tuan nak trafik, tuan-tuan usahakan dengan cara yang lain. Jangan membiarkan komen negatif, lepas tu orang bergaduh, maki hamun dengan mak ayah semua dalam tu, lepas tu tuan-tuan harap algoritma komen tu membantu video saudara naik. Tak perlu buat macam tu. Jaga dengan elok-elok disiplin dia. Malam ni Arif akan pantau. Sebab kita tak nak jadikan benda ni alat kita berbalah. Kita dah tahu dah naik satu orang, dia tak suka. Kita anggap tak apalah, kalau tak suka tentang Palestin, jangan datang komen tentang tak suka. Pergi ada banyak benda lain. Sebab kita berbincang tentang Palestin ni sehala je. Iaitu bagi mereka yang nak meraihkan kebaikan Palestin, bagi mereka yang nak meraihkan masa depan Palestin, dan bagi mereka yang meraihkan kasih sayang pada orang Palestin. Jadi mana-mana yang kemudian yang masuk memperlekeh-lekehkan, kita tak payah dah. Kita anggap kata case gone. Case gone. Sebab satu, nanti matlamatnya tak tercapai, lepas tu kita pula penuh dengan, saya pun tak raih kan. Orang tu kutuk saya, lepas tu tuan-tuan balas balik. Barua lah, tuan-tuan balas. Itu bukan kata-kata yang kita nak apabila kita berbincang tentang Palestin. Dah jadi isu antara haters dengan content creator. Itu kita nak bincangkan adalah meningkatkan kesedaran orang semua. Kita orang Malaysia ni adalah tentang Palestin. Semua orang memikirkan tentang Palestin, kebaikan Palestin. Mana-mana orang yang dah tak mahu mendengar kisah Palestin sebagai satu kisah yang baik, tak perlu tuan-tuan biar dia berada dalam komen tuan-tuan dan kemudiannya mempertikaikan segala benda dengan celaan-celaan yang buruk.